Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita tengok market hari ni. Tengok market hari ni IJM yang main hari ni. Okay, kita tengok weekly dulu. Weekly 4 hour. Okay, sepatutnya kita entry kat sini untuk IJM. Tapi sini dia tengah buat re-entry naik ke atas. Okay, tengah re-entry naik ke atas. Ini ada volume, kawasan ada volume. Ada volume yang tinggi. Dia naik ni. Kemudian IJM akan naik ke atas lah. Okay, SOP kita tengok weekly macam mana. Weekly nampak dia retrace kat sini. Weekly dia uptrend dan dia retrace kat sini, ada sini. 4 hour. Kalau nak ikutkan sini dah ada signal lah, signal buy kat area sini dan terus naik. Pun ada MA cross kat situ. MA cross dan ada signal buy kat situ Okay, kita pergi tengok Dufu pula. Tengok the weekly. Okay, tapi Dufu ni nampak dia masih downtrend lah. Bukan downtrend, dia macam sideway ni tak jelas dia punya uptrend ni. Tapi kita tengok 4 hour, tengok macam mana. Dia tak berapa je lah tunjuk uptrend lagi Dufu. KGB dia uptrend weekly dan dia cuba untuk naik ke atas, tapi dia kena ada buat momentum dulu, ada kekuatan untuk naik. Dia tak ada buat momentum lagi tak ada buat momentum lagi, tapi nampak ada MA cross kat sini. MA cross, MA 9 cross up, MA 50. Gretek tapi nampak masih down lagi. Gretek ni tak apa cantik lah, nampak Gretek tak bercun. Capitala ni nampak okey sebab tengok weekly dia uptrend. Cuba kita ni untuk dia punya re-entry lah. Kita dekat 4 hour. Nampak dia mulai nak buat momentum. Kalau dia buat momentum sini cantik juga ni. Capitala dia buat momentum, ada signal lah. Kalau momentum tu signal entry tu boleh retrace, atau kalau nak masuk kita floating lah. Okay, tengok pula Notion weekly. Okay, tapi kalau macam ni weekly pun tak berapa cantik weekly. Kita ambil weekly yang uptrend lah kalau boleh. Tengok mana yang masuk. Dia tu banyak ni Spritzer. Spritzer ni weekly ni cun juga. Sini weekly dia. Tapi kalau kita nak masuk, kita kena tunggu dia ada momentum. Sini dah ada momentum. Spritzer ni cantik. Momentum maksudnya kita nanti signal dah ada kat sini lah. Tapi dia terus naik. Boleh masuk sini dia akan terus naik. Tapi ni mungkin dia akan, Spritzer ni akan retrace sikit sebelum meneruskan kenaikan lah. WPRTS weekly kat sini dia retrace kat sini. Di sini dia retrace, buat retracement. Tapi kat sini dia dah buat momentum. Kalau ada signal kat sini nak masuk, dia retrace ke MA 9 ni atau masuk terus boleh, tapi dia akan floating dulu lah. Ada jugalah untung ni walaupun tak banyak kan. Kita tengok untung dia berapa. Masuk sini dah 2%, setama 2 hari, 18 hari 2%. Okay, weekly.
Okay, ni weekly dia. Agak mudah tengok weekly yang cun ni. Tapi weekly macam ni pun, kalau 4 hour dia tak ada momentum lagi nampak. Ini pun macam dia buat fake out kat sini kan. Tengok TM pun macam buat retracement ni kat sini. Kalau nak masuk pun kena tunggu dia buat momentum lah. Tak ada momentum lagi. Dia kena break out. P metal tengok weekly. Oh, P metal ni naik saja. Macam ni naik saja daripada awal nampak. Naik je. Tu lah. Ya, sebenarnya saham ni kita tengok time frame besar tu. Contoh time frame besar dia uptrend. Kita tengok time frame kecil, contoh M15 yang downtrend kan. Yang downtrend. Sebab downtrend tu sementara dia time frame kecil. Uptrend yang time frame besar tu yang uptrend yang main dia punya direction lah. Cuma downtrend di time frame M15 tu dah retracement. Dia bukannya jatuh sepenuhnya. Contoh macam MCMEN ni kan. Ni 4 hour dia uptrend, tapi M15 dia downtrend kan. Nampak? Dia uptrend, tapi 1 hour dia macam downtrend, M15 pun downtrend. Jadi kemungkinan besar dia akan naik. Dia akan naik ke atas. Dia akan naik. Cuma akan tunggulah confirmation, mungkin break up apa BB ke kan. Okay. Hektar tak pun nampak tak berapa cun ni. Kalau tengok weekly pun tengok dia masih sideways lagi nampak hektar ni. Kalau 4 hour, tapi itulah dia macam sikat-sikat ni tak apa cantik. Sikat-sikat ni. Tengok ni pula weekly. Ni downtrend ni. Weekly downtrend, tak minat ambil yang downtrend. Kita ambil yang Uzma. Tengok Uzma ni weekly dia. Weekly pun downtrend juga. Nampak ni fasa uptrend dia, ni fasa downtrend dia. Ni fasa sideways lah sebelum dia akan buat uptrend kembali. Okay. Okay. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.